100 gram emas hari ini bernilai hampir RM50,000. Saiznya taklah besar dan tak juga kecil. Beberapa tahun lepas, 100 gram emas ini cuma berharga sekitar RM30,000. Kejap je harga melonjak naik. Siapa yang ada 100 gram emas, anda boleh bayar deposit rumah pertama. Nombor 2, boleh tampung yuran pengajian anak. Nombor 3, boleh pergi haji tanpa perlu berhutang. Nombor 4, boleh beli kereta secara tunai. Nombor 5, boleh memulakan bisnes kecil. Nombor 6, boleh buat kahwin tanpa perlu hutang sana sini. Bagaimana cara untuk tuan-puan memiliki 100 gram emas ini? Tuan-puan boleh memiliki akaun emas Gap, daftar akaun emas Gap secara percuma, kemudian menabung emas 999 mengikut kemampuan. Di akaun emas Gap, kita mengumpul gram emas demi gram emas. Cukup 100 gram, tuan-puan boleh terus keluarkan daripada akaun emas Gap dan pegang emas fizikal di tangan. Yang mana masih belum ada akaun emas Gap, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Gap percuma. Saya bimbing sebaiknya.